serius. Bila kata pernah guru di hutan dia, guru di hutan mengajar dia adab ni sastra. Kalau kata adab ni sastra lah dalam Arab tu, mengajar sastra. Dan dia hebat dalam sastra ni, bersyair, berrindam, apa semua pandai. Lalu satu hari dia pun pukul lah dia bakal dia tadi tu lah, kan, bakal pemimpin tu lah. Lalu dia menyimpan perasaan marah di dalam hati. Maka beliau menaiki tahta kerajaannya, beliau berkata kepada gurunya, apakah yang menyebabkan engkau sehingga memukul aku pada hari sekian-sekian? Dia ingat nak pukul aku. Sedangkan dia guru dia ni, ngajar dia sampai dia pandai, sampai dia hebat, kan, sekian-sekian dengan kezaliman. Maka berkata gurunya, apabila aku melihat engkau sangat meminati ilmu, dan aku berharap engkau memiliki kerajaan selepas bapa engkau, maka aku mengasihi engkau, lalu aku rasakan kepada engkau kezaliman, supaya engkau tidak berbuat zalim pada seseorang. Rupanya dia didik lagi. Dia didik supaya kau tahu yang aku buat ni, walaupun tak ada salah aku buat tak, supaya kau tahu bagaimana rasa kezaliman. Rasa kezaliman. Dia didik. Maka kata Anusarwan, apa dia? Zah mana elok. Guru, sebab guru ni kalau dia hutan kena sepak ke apa, mesti ada sebab. Bapa hari ni sebab rosak. Sebabnya kita dimanjakan anak. Cikgu hutan pergi sekolah mengamuk, siapa hutan anak aku pun tak hutan anak aku. Tak jadi orang anak tu, tak jadi orang. Setiap bulan di antara 201 yang kena tangkap pakai kepala putih. Berat kan, ini nak nanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada rasa hati marah pada golongan Sodumi, orang yang Sodom ni, masa kita ini gay lah, kan? Tuan-tuan besok, baca sebelah lebat dia dapat juga anak. Paling-paling tidak kita marah dalam hati. Kenapa? Sebab golongan yang tak anak dalam Quran disebut, kan? Isteri Nabi Lut alaihissalam ni tak buat benda tu, tetapi dia ni sokong. Dia sokong golongan-golongan Sodumi, kan? Di zaman Zimbabwe tuan-tuan, geng-geng Sodumi, geng-geng lawan pedang ni lah, kan? Dia tangkap masuk penjara. Selagi tak besar, tak beranak, kau jangan keluar. Mati tak keluar. Zimbabwe, bukan dari Islam pun Zimbabwe ni, tapi dia tanya, banyak perempuan kenapa tak kahwin? Bukan sikit-sikit pun tu lah. Berat itu tuan-tuan. Bukan di sini lah tuan-tuan. Ni di Kampuchea. Benda ni berlaku di Kampuchea, kan? Sini kan? Allah, jagalah tuan-tuan, kan? Sebab itu kita jangan marah sikit. Kan? Dah serik dah, cukup lah. Kan? Serik. Ya.